Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang berpegang kepada sunnahku ketika berlaku pelbagai kerosakan di akhir zaman, maka baginya 100 pahala orang mati syahid. Dan tuan-tuan, kenapa Nabi offer 100 mati syahid punya pahala? Sebab bukan senang kita nak dapat amalkan sunnah di akhir zaman. Sebab di akhir zaman orang jadi pelik kalau kita amal sunnah. Contoh, zaman Nabi dulu, dan Nabi bagi tahu antara hak Muslim, orang mukmin dengan mukmin lain adalah dengan memberikan salam. Nabi kata di akhir zaman nanti akan berlaku, seseorang itu hanya akan bagi salam pada orang yang dikenal je. Dan tuan-tuan, berlaku tak sekarang tuan-tuan? Walaupun dalam satu masjid yang sama, mungkinlah kalau tepi-tepi jalan tu kita mungkin risau lah, takut lah apa kan. Ni dalam masjid yang sama tuan-tuan, berselisih sikit salam pun tak nak bagi. Dan kalau kita orang bagi salam kat kita kan, pakcik ni siapa pula, tak kenal, tiba-tiba nak bagi salam pula ni. Dia ni mesti nak paksa aku semayang soft pertama lah ni, contoh kan. Ini mesti nak minta sedekah lah ni, nampak tuan-tuan. Jadi pelik kalau orang bagi salam. Tuan-tuan, ni bukan cerita di luar masjid, di dalam masjid pun